Strike. Lagi. Nampak ai, nampak ai. Oh, terus. Terus kena. Kucing tu kan naik ke atas semua. Hei budak-budak. Ni comel. Bulu-bulu putih ni cantik. Oh iya memang comel. Tapi yang ni handsome. Yang ni handsome. Kalau aku suka kucing macam ni. Muka besar. Muka berada-berada sini. Oi. Muka sedih tu. Kenapa muka sedih? Dia ambil bot. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pagi ni alhamdulillah aku dengan Amir pergi memancing. Tapi hari ni kita memang target nak main setengah hari saja. Dan hari ni kita ada focus game. Nanti aku sampai spot aku bagi tahu. Aku nak kejar ke spot dulu. Now kita terus ke spot. Let's go. Hari ni game dia kalau kau tengok aku parking dekat tengah-tengah sungai. Aku hari ni cakap dengan Amir, aku nak membuat sesuatu yalah, satu pembaharuan lah. Bukan pembaharuan lah, try benda baru lah. Dia sebenarnya aku dah pernah cuba benda ni. Cuma biasanya aku selang-selikan dengan main casting. Dia sebab ada satu hari tu ada satu brother komen dekat aku punya Facebook. Dia cakap, bang, cuba try ketuk-ketuk tengah sungai tu. Tu saya reply kat situ. Saya kata saya selalu je buat. Tapi saya tak buat secara aku tak buat secara secara the whole day lah. Maksudnya kita sekejap-sekejap singgah ketuk. Jadi hari ni aku dengan Amir, kita orang berdua ni nak menahan diri untuk try main ketuk-ketuk sampailah habis. Tapi hari ni aku tak main sampai petang sebab aku tengok air lah. Hari ni air masih besar dan nak menyorong surut, menyorong kecil, tapi dia masih tengah hari tu masih besar lagi. So petang sekarang kalau aku balik air dah surut habis, bot tak boleh masuk. Jadi hari ni aku akan main sampai pukul 12 macam tu lebih kurang. Sekarang pukul 6.45 pagi. Dah terang benderang, matahari dah terpacak dah ni. Lambat dah ni sebenarnya. Okey geng, aku dah set up. Kita terus mancing. Jom. Ini je geng aku bawa jig, bawa udang. Inilah dia Chase Bait Flick Prawn Junior. Ini aku suka pakai 3.5 gram. Aku nak guna ni untuk ketuk-ketuk batu. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Ada respon. Saya belum ready lah tadi. Ya meh, sini dahsyat. Sekejap aku betulkan bot sikit. Ini dalam ni, kita kena rapat ke batu tu. Sekejap Okay meh, go. Strike. Ikan yang kecil. Ikan yang sangat kecil geng. Ayo. Banyak small lah. Kecil sangat geng. Release.
Oh lah, miss. Oh, ada. Ada. Hmm. Ikan kerapu kecil kan. Ya. Dia lagi. Ini kali panau. Kerapu panau. Pun dekat sangat dah dia ketuk. Anti size. Seronok geng, main ketuk-ketuk ultralight. Tapi kena ada tempat lah kau ketuk tu. Cara mainnya main ketuk je. Ketuk biar tenggelam, enjut. Tenggelam, enjut. Kau tak pernah lagi kan pakai udang-udang ni kan? Nampak ai? Nampak ai? Alah lucut. Wih, besar MJ dah. Tahu kerapu kot. Tak nak MJ. Wih, padu, lari dia. Ui, padu Dia terus lari apa? Ambilnya pun tak meragat. Lagi naik seekor. Oi. Oh, itu macam MJ tu. Ui. Itu macam MJ tu. Dia terus zup sarik. Mungkin baru sampai apa grup ni. Tadi tak ada. 2 kali kena ragat. Yang sekali tu siap dah keluar drag lah. Oh, terus. Padu lah jerit. Terus kena. Terus kena geng. MJ. Iya. Walaupun comel, tetapi kalau kita guna peralatan yang sesuai, memang menjadi. Itulah aku cakap aku suka pakai udang ni. Seronok walaupun kecil je. Terus masukkan kantong tengok. Masukkan kantong tengok ni. Bawa kamera ikut ni. Ya. Hihi. Okey, dah. Dia bukan jerk macam ni meh. Angkat rod. Gitu. Jadi udang tu dia akan jadi gini meh. Tang. Tapi angkat slow je. Angkat sikit je. Sebab udang tu dia memang, kau gerakkan sikit dia dah gerak lah. Lagi. Ni ikan kecil sikit geng, kerapu. Dia lagi. Akung lagi. Hehehe. Betul-betul bang. Suka betul lah dia dengan udang ni. 7:30 pagi, 4 strike. Alhamdulillah. Ambil lagi ni. Kau nak bagi yang kecil meh? Ya. Nak pakai yang kecil, tapi susah lah paling. Tak apalah. Boleh tu, dia makan je tu. Percubaan ketuk-ketuk sungai kita dah mulakan dengan menggunakan udang chasebait ataupun udang getah lah. Yang aku gunakan ni jenama chasebait. Dan lepas itu bila air dah mula tinggi, air semakin tinggi, kita dah tak nampak dah struktur yang kita boleh ketuk dekat tengah-tengah sungai. Dan kemudian aku beralih arah, tukar game, bagi tahu dengan kawan aku Amir, kita pergi ke betul-betul tengah sungai dan kita try main jigging pula. Kita try gunakan micro jig untuk ketuk-ketuk tengah-tengah sungai. Aku bawa bersama sonar untuk mengenal pasti kedalaman sungai ni.
Dan fokus aku adalah kawasan yang ada kawasan yang dalam dan jika ada apa-apa struktur di tengah sungai lah. Dan selebihnya kami hanya berhanyut mengikut arus dan kita try je ketuk-ketuk tengah sungai. Dalam oh. Kan kena. Kena meh? Aku kena. Kena kan? Aku kena. Ada lagi bawah. Kena meh? Oh, ada grup. Ada grup. Bait fish lah, bait fish. Dia tak macam yang GT tadi. GT tadi meh, merah. Gila. Ini kecil-kecil grup bait fish. Aku tak kena rembat tadi ni. Tapi mungkin akung lah. Kenapa kau? Padu. Wih, tarpon. Wih, ikan bulan. Aiso. Biasa dia terapung. Wih, kena di bawah, bhai. Wih, saiz. Nampak ikan tu naik apa? Dalam sauna. Biasa terpon kalau di sungai. Wih, biasa tarpon kan kat permukaan. Betul mak, lain cara mainannya. Besar. Padat weh. Dia dah lompat habis Okay geng, kita orang kembali ke batu. Sebab batu dah nampak balik. Air dah mula surut. So sekarang ni arus agak perlahan. Dan kita boleh kembali ke sini untuk main ketuk-ketuk kat sini. Kali ni aku gunakan chest bait berat sikit. Sebab sekarang ni kita hanyut agak laju lah. So bagi dia sampai ke bawah cepat sikit. Kau tengok, sampai dah kat batu. Alah. Oi. Okey, alah. Ucut. Kena dah geng. Aduh. Aduh, kena dah. Aduh. Sayang ah. Dia sangkut tadi celah batu. Aku tarik, cap. Hari dah mula panas dan kami kena balik dah sebab air dah makin surut. Tapi Amir masih lagi belum dapatkan strike. Dia kurang mahir lah main ketuk-ketuk sebab dia tak biasa pakai udang ni. Jadi aku pun bagi tahu dengan Amir, tak apalah Amir, kita singgah ke dekat bangkar-bangkar, dekat reba-reba. Engkau kas, kita cari juga strike. Tak sedap lah kan kalau tak strike langsung. Jadi aku cakap dekat Amir, jom kita pergi dekat reba, kita try main casting macam biasa. Takkan Amir nak bagi kumpau, tak boleh. Ada. Tu. Padu. Akhirnya didengar juga luahan hati ni. Apa barang? Tak tahu lagi ceret. MJ. Woi, GT. Hai terus. Iya. Mantap. Akhirnya Tahniah meh. ada pengubat. Tak ada kumpau meh. Kumpul. Nasib baiklah Amir tak kumpau geng. Alhamdulillah. GT penyelamat. Alhamdulillah geng. Betul-betul masa kecederaan lah. 11.35. Cuci dulu meh darah tu sikit. Tak cantik lah gambar. Celup ikan tu je. Okay. Kasih nampak gewang, Pusingkan. Yes.
tu talinya buka sikit. Okay, angkat sikit kamera. Ya. Alright, syukur alhamdulillah selesai trip aku dengan Amir. Dan alhamdulillah selamat sampai jeti. Dan kami balik pukul 12.10 tengah hari. Sebab apa? Nampak air dah surut. Bila air dah terlalu surut, aku tak boleh masuk bot daripada sana. So that's why aku main separuh hari hari ni. Dan apa yang penting, aku dengan Amir tak kumpau. Alhamdulillah dapatlah satu GT dan satu lagi MJ. MJ dalam ni. MJ dalam ni. Cak. Jadi cukuplah alhamdulillah. Sebab pada aku untuk trip macam ni dah memadai dah. Untuk aku lah. Okay, sebab aku mancing tu just orang kata nak release tension, relax sikit, dapat konten sikit, dapat ikan laut sikit. Okey dah, cukup. Jadi itu saja geng. Terima kasih tonton video ni. InsyaAllah kita jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum. Ciao.